Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku ada Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start lah. Oke guys, jadi selamat malam semuanya guys ya. Jadi kita mau review lagi, bukan review lagi ya guys. Jadi review dari Bobo Boy Windara, Bobo Boy Galaxy Windara episode 4. Jadi kemarin itu sudah episode 3. Sekarang lanjut ke episode 4. Ini nggak usah basa-basi lagi. Jadi enjoy. Semangat kita di sini, berjuang beraksi. Hero kembali, kini yakin dan berani bersama harmoni. Together you and me, menuju puncak tertinggi. Yakin gagah berani, kemenangan pasti. Usah khawatir, tuanku. Pati akan menjaga Windara semasa ketiadaan tuanku. Aku di mana? Selamat siang, tuanku. Letaklah tuanku beradu sebentar tadi. Ramos, Iyana, apa yang kau mahu daripadaku? Tuanku mesti tahu. Beta mahu semua rakyat Windara tunduk pada beta. Tak mungkin aku akan biarkan rancangan jahat kau terlaksana. Yes, come on. Tak macam dekat kilang newborn pun. Macam Kabilisto, Encik Bos. Bilisto? Apa? Ini dekat pelana Windara. Nah, itulah Encik Bos. Percaya sangat pada komputer tu. Lain disuruh, lain dibuatnya. Tengok ya adik-adik. Sekarang makanan. Abang boleh tukarkan jadi makanan. Kalau kita ada kuasa ni, taklah kita berlapar lagi, kan? Seronoknya mereka. Itulah, dalam kesusahan pun mereka masih mampu tersenyum. Kita kena bantu mereka untuk bebas dari cengkaman Ramos. Hanya ada satu cara saja, Bobo Boy. Kau perlu berikan semula kuasa beliau pada Tuanku Kuputeri. Setuju. Tapi, kat mana Ramos bawa tuanku? Pastinya ke sana, ke Istana Kupuri.
istana tu terletak atas gunung? Benar. Istana Kupuri itu adalah milik Tuanku Kuputri. Tetapi telah dirampas oleh Ramos. Tengok, istana tu terletak di dalam ribut taufan. Macam mana nak masuk situ? Ada satu laluan khas yang boleh bawa kita merentasi ribut itu. Tetapi ia dikawal oleh kapal peronda Kalkatua. Kapal peronda Kalkatua? Jangan risau. Kami ada idea. Idea tu ada melibatkan korang pandu kapal angkasa ke? Ada. Piloting time. Tak boleh. Anak-anak, kamu semua mau pergi ke Istana Kupuri? Ya, Tok. Nah, ambil kunci ni. Kunci apa ni, Tok? Itu kunci bilik perisai Kupuri. Iya, dulu keluarga Tok lah penjaga bilik perisai ini. Sejak Istana Kupuri ditawan, bilik perisai ini tidak pernah dibuka lagi. Kenapa tuanku masih lagi melawan? Demi keamanan Windara, kan lebih baik tuanku mengalah sahaja. Keamanan? Ini adalah penderitaan. Aku takkan tunduk pada kau. Lawanlah selagi mampu. Tapi lama-kelamaan, tuanku akan tunduk juga pada beta. Ampun tuanku Maharaja Ramos. Muskida, kenapa? Rupa kau begitu. Hati diserang oleh budak bertopi aneh di Kepak-Kupak. Budak bertopi aneh? Boy. Budak yang dibawa dari bumi. Tuanku ingat, dia boleh tolong tuanku bawa si Karumbang datang menghadap segera. Karumbang? Panglima setiap beta. Sedia semua. Kita dah tiba. Janganlah diorang dapat tahu. Ada kapal Kalkatua hubungi kita. Jurus ilusi. Maruku sedap. Diamlah. Wing. Kami bawa bekalan senjata. Selamat. Cantiknya Istana Kupuri. Dulu ianya lebih cantik. Tapi sekarang telah dicemari oleh Ramos. Okey, semua tahu tugas masing-masing? Kalau ikut memori aku, sel penjara di sini. Tetapi bilik perisai di hujung satu lagi. Aku dan Maripos akan pergi selamatkan Tuanku Kuputri. Korang berdua ke bilik perisai. Habis tu, kita orang buat apa? Korang tunggu di kapal angkasa sebagai backup. Laporkan je kalau ada apa-apa perkara yang mencurigakan. Okey? Tapi jangan cuba bantu kapal ni. Yalah. Ramainya. Kita patah balik je lah, Fan. Patah balik ke mana? Ni je jalannya. Nampak ni? Ikut cahaya kunci ini. Semakin dekat,
akan semakin kuat cahayanya. Habis tu, takkan dah rendah je diorang tu semua. Lepas tu ramai. Aku tahu. Cicak bayang. Cicak? Tak ada binatang lain ke? Kenapalah cicak? Kuasa elemental. Bobo Boy sore. Masih untuk bermain. Terima kasih, Maripos. Terima kasih juga. Oh, kita sudah dekat. Sel penjara di depan tu sahaja. Pergilah ambil jauh. Jangan dekat. Aku gelilah. Feng, ambil balik cicak kau ni. Sah, inilah dia pintunya. Jangan jilat. Jangan jilat aku. Aduh. Bunyi apa tu? Encik Bos, cepatlah bawa kita keluar dari sini. Aku tak sedap hatilah. Tak sedar hati apanya? Kau tu robot. Hati pun tak ada. Sampai hati cakap macam tu. Diam. Sikit lagi nak siap ni. Kau nak keluar dari sini ke tak? Naklah. Cahaya apa tu? Encik Bos, sini cepat. Apa dia? Cepat Encik Bos, sini. Ya, apa benda kau ni? Ha? Tengok tu Encik Bos. Baju perisai dengan senjata. Untung Encik Bos. Mai, tengok apa kau dah buat. Habis hilang kunci tadi. Aku? Kau yang langgar aku. Kau tepilah. Tangan. Bayar. Uish, macam sesuai je dengan aku. Okey ni Encik Bos. Saiz XFS ni. Halang-halang dah ke sini. Baik kita mencuri kan? Apa pasal kau pegang-pegang kaki aku ni, bro? Ha? Tak baik Fina pekerja. Pekerja mana boleh pegang bos? Ha? Habis tu, siapa? Macam ada suara dari dalam. Hah? Takkanlah. Pintu ni dah sekian lama terkunci. Sakit! Pukul lagi, bro! Pukul! Ambil! Ya kau dari sini hantu! Kau tak ada tempat dalam zaman serba moden serba alien ni! Aduh, tangan aku. Tangan bayang pun boleh sakit ke? Mestilah. Dah lah, jangan cakap banyak. Jom masuk. Hantu tu dah datang balik. Cepat, Encik Bos! Jam aku dah pulih. Terima kasih. Teleportasi. Jom, bro. Baik, Encik Bos. Perisai apa ni? Nampaknya pengawal tak syak apa-apa. Baguslah tu. Itu tandanya misi mereka semua berjalan lancar. Tapi bosan. Kan guys kalau dapat pandu kapal ni. Ayah, jangan berangan lah. Baik kita dengar perbualan mereka ni. Mana tahu dapat apa-apa maklumat? Yelah. Alamak, sana buta. Alamak, bagaimana datang? Matikan cepat, Yaya.
selamat. Sorry, Ying. Dah lah. Jangan berangan dah. Tangan tu duduk diam-diam. Jalankan rancangan bergerak. Dengar tu. Tuanku ada kejutan untuk tetamu khas kita malam ni. Tetamu khas? Hai. Kipasan, kipas. Ikatan berduri. Cayalah, Maripus. Sudah, tuanku sedang menunggu kita. Tuan Kuku Puteri, kami datang nak selamatkan tuanku. Boy, Maripus, patah balik. Itu perangkap. Kita jumpa lagi, Boboiboy. Diorang dalam bahaya. Kita kena tolong diorang cepat. Tapi macam mana? Hayah, macam mana lagi? Mana Tuan Kuku Puteri? Jangan biarkan dia terlepas. Apa benda? Siapa tu? General, Karumbang. Kau kenal ke dia, Maripus? Ya, General Karumbang merupakan panglima paling setia Kuku Puteri. Tetapi dia telah tewas dalam pertempuran dahulu. General, ini saya, Maripus. Bukan, dia bukan lagi Karumbang yang kau kenal. Sekarang dia hanya mendengar arahan aku saja. Apa yang kau dah lakukan padanya? Dan mana Tuan Kuku Puteri? Serang Karumbang! Kuasa elemental. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Kuasa elemental. Boboiboy combo. Tanah pelindung. Kalian semua sudah tersilap langkah. Serang lagi! Jaga-jaga! Berani betul. Tumbukan kapal. Boboiboy! Kau tak apa-apa. Sia-sia saja. Tangkap atau tamatkan mereka, Karumbang. Kipas, bebas! Inilah akibat menentang kami. Boleh ke dibawa ni? Ish, kau duduk diam-diamlah. Selamat.
Diorang dah nampak. Aduh. Oi korang! Kru kita! Hah? Yaya? Ying? Apa korang buat kat sini? Kan kita orang dah suruh jangan bawa kapal angkasa tu. Kita orang tak ada pilihan lain. Boboiboy dan Maripos dalam bahaya sekarang ni. Hah? Kat mana dia orang sekarang? Maripos, kau tak apa-apa? Aku tak apa-apa. Tapi, di mana kita ni? Di bilik tata Istana Kupuri, Maripos. Hah? Tuanku! Izinkan hamba memperkenalkan Tuanku Maharaja Rarabos. Ramos. Salam perkenalan, Boboiboy. Akhirnya kita bersua muka. Pengkhianat! Apa kau dah lakukan pada Tuan Kuku Puteri? Maripos! Apa yang kau nak? Apa yang kita mahukan itu tidak penting. Tapi kita tahu apa yang kamu mahukan. Hah? Kamu mahu simpan kuasa beliung kan? Kita akan benarkan. Tapi dengan satu syarat. Pulang ke bumi segera. Dan jangan campur lagi urusan peta di Windara. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah.